Assalamualaikum, saya Auni Firzana binti Jamaluddin. Tajahau, saya Nur Emali Wahidah binti Azhar. Dan Vanakkam, saya Nur Insyira binti Abdul Rahim. Pada hari ini, kami akan melaksanakan tugasan ELMK 3103 Amalan dan Nilai Murni Agama Hindu. Jadi kini kami sedang berada di Kuil Sri Balatan Dayutapani. Hai semua, selamat datang ke Sri Balatan Dayutapani Temple, sebuah kuil yang penuh sejarah dan keagungan di Seremban Negeri Sembilan. Kuil ini dibina pada tahun 1899 oleh seorang ahli perniagaan dari komuniti Chetya, iaitu Nachapan Chetya. Nachapan Chetya telah membina sebuah kuil bagi mempersembahkan penghormatan kepada Dewa Murugan, Dewa Perang dan Kebijaksanaan dalam agama Hindu. Baiklah, Sri Balatan Dayutapani ini, sebuah tempel dan kuil ini telah menjadi pusat keagamaan serta kebudayaan bagi masyarakat Hindu di Seremban serta menjadi tempat perayaan besar seperti Thaipusam. Agama Hindu adalah salah satu agama tertua di dunia dan telah diamalkan sejak lebih 5,000 tahun yang lalu. Agama ini juga dikenali sebagai Sanatana Dharma yang bermaksud jalan kehidupan yang kekal. Agama Hindu mengajarkan tentang kekitaran kehidupan semula, samsara, konsep karma dan pembebasan jiwa, moksha. Kepercayaan ini berpandukan kitab suci seperti Veda, Bhagavad Gita dan Upanishad yang menjadi asas dalam kehidupan pengganut Hindu. Dalam agama Hindu, terdapat banyak dewa dan dewa-dewi yang dihormati, namun kesemuanya merupakan manifestasi daripada satu Tuhan. Antara dewa utama adalah dalam agama Hindu termasuklah Dewa Murugan yang diamalkan oleh kuil ini sendiri, iaitu Shiva, Parvati dan Ganesha. Dewa Murugan yang disembah di kuil ini merupakan simbol kebijaksanaan, keberanian dan pelindung daripada kejahatan. Di Malaysia, kebanyakan pengganut agama Hindu terdiri daripada masyarakat India, khususnya dari keturunan Tamil. Mereka mengamalkan pelbagai upacara keagamaan yang bertujuan untuk mengekalkan kesejahteraan rohani, moral dan sosial. Selain ibadah kepada Tuhan, agama Hindu ini juga sebenarnya menekankan amalan kehidupan dan nilai-nilai moral yang membentuk akhlak dan peribadi seseorang. Jadi, setiap amalan dalam agama Hindu ini sangat berkait rapat dengan nilai moral yang bertujuan untuk membimbing individu ke arah kehidupan yang lebih baik atau dharma. Jadi, dalam video kali ini, kami akan menerangkan 3 amalan yang utama dalam agama Hindu serta bagaimana setiap amalan ini dapat dikaitkan dengan 14 nilai moral yang telah pelajari. Contohnya, berterima kasih, kesederhanaan, kerajinan dan sebagainya. Jadi, dengan kita memahami amalan ini, kita bukan sahaja dapat menghormati amalan orang lain, tetapi juga kita dapat mengamalkan nilai-nilai moral dalam kehidupan seharian. Baiklah, tunggu apa lagi? Jom kita masuk! My name is Captain Parameswaran. I am the temple president. 1850s, 1860s, the British organized mass immigration of Indian labour from South India to Malaysia. The batch of Indians were involved with railway. 1891, they constructed a railway from Seremban to Port Dickson, and the railway station is nearby, walking distance to this temple. So Indians believed where they should not stay in a place where there is no temple. So they needed a temple, a place of worship near the place of work. Before that, there was some small zinc roof. It can be from 1850s, 60s or 70s. Then this temple, 1893, was built with solid cement and proper roof, china tiles. This new temple which you see now, 2004 it was rebuilt. The design, the architecture is all 1,000 years old architecture. Everything in the temple, the size of it, the shape of it, the number of steps. And this being the biggest and the oldest temple in the state, our temple is being declared as heritage. We were the first Hindu temple in the country to have our golden chariot. And you make a vow as a family, as a group, you can pull the chariot around. We have to abide by the law that we repair every 12 years once. In between, you cannot go up on the roof and try to repair and all that. Now we renovated, repainted in multicolor, and we reconsecrated on the 7th of April this year. Ceremonies will be going over 3 days. I think we had about 37 priests from all over the country and some from India who did a continuous chanting of prayers. On the final day, in the real auspicious time, they have to come out with those big prayer items and enter the temple. They go for the roof and do the blessing ceremony.
Then later the holy water is splashed on the devotees. After which, they come down to every sanctum and continue the blessing ceremony. Only after that, devotees can go and pray. Next 48 days, we have continuous prayers. Then the whole consecration process, the 12 years one process, is over. If you can witness 7 such consecrations in your lifetime, all your sins will be forgiven. Baiklah, sekarang mari kita pergi kepada amalan dan nilai-nilai moral serta kaitannya dengan agama Hindu. Salah satu amalan utama dalam agama Hindu adalah pemujaan dan juga doa atau juga dikenali sebagai puja. Penganut agama Hindu melaksanakan puja sebagai tanda penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan. Seperti yang kita dapat fahami bahawa setiap elemen dalam puja mengandungi makna yang mendalam, bukan sahaja dari segi spiritual tetapi juga dalam membentuk sikap dan tingkah laku penganut Hindu dalam kehidupan seharian mereka. Amalan puja dalam masyarakat Hindu mempunyai kaitan yang rapat dengan pelbagai nilai moral. Amalan puja dalam masyarakat Hindu bukan sekadar satu bentuk penyembahan, tetapi ia juga mencerminkan nilai-nilai moral yang penting seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesederhanaan dan juga kerajinan. Baiklah, pertama sekali nilai kepercayaan kepada Tuhan. Sangat jelas dalam puja kerana upacara ini adalah satu bentuk komunikasi langsung antara penganut Hindu dan juga Tuhan mereka. Puja dilakukan sebagai tanda penghormatan dan kebergantungan kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan membaca mantra suci, menyalakan pelita dan mempersembahkan bunga serta makanan suci, penganut agama Hindu menunjukkan keimanan dan kepatuhan kepada ajaran agama mereka. Kepercayaan kepada Tuhan ini memberi mereka kekuatan dan juga ketenangan dalam menghadapi cabaran hidup. Selain itu, mempercayai bahawa segala kebaikan dan rezeki yang diterima adalah hasil daripada rahmat Tuhan. Nilai ini membantu mereka untuk sentiasa bersikap positif dan juga berpegang teguh kepada prinsip moral dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, puja juga mencerminkan nilai kesederhanaan kerana upacara ini boleh dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak memerlukan kemewahan. Walaupun terdapat upacara puja yang besar dan meriah di kuil, penganut agama Hindu juga boleh melakukan upacara puja secara ringkas di rumah dengan hanya menyalakan pelita minyak, mempersembahkan beberapa kuntum bunga dan membaca mantra suci. Ini mengajar mereka untuk tidak berlebih-lebihan dalam amalan keagamaan dan kehidupan seharian, tetapi sebaliknya memberikan keutamaan dan keikhlasan serta ketulusan hati dalam ibadah. Nilai kesederhanaan ini turut diterapkan dalam kehidupan harian penganut Hindu di mana mereka diajar untuk hidup dalam keseimbangan tanpa mengejar kemewahan yang melampau. Selain itu, nilai kerajinan juga dapat dilihat dalam pelaksanaan puja kerana upacara ini memerlukan disiplin dan kesungguhan. Puja bukan sahaja ritual sekali-sekala, tetapi ia adalah amalan harian bagi penganut agama Hindu yang berusaha untuk mengekalkan hubungan mereka dengan Tuhan. Setiap aspek dalam puja seperti penyediaan tempat ibadah, menghias kuil kecil di rumah,
membaca mantra dengan betul dan menjaga kebersihan serta persekitaran yang bersih memerlukan usaha dan ketekunan. Sikap rajin ini bukan sahaja terbatas kepada aspek seharian. Penganut Hindu yang rajin melaksanakan puja juga cenderung untuk mempunyai etika kerja yang baik dan lebih bertanggungjawab dalam tugas harian mereka. Baiklah, secara keseluruhannya, puja bukan sahaja ritual keagamaan tetapi juga satu amalan yang membentuk kepribadian seseorang melalui nilai kepercayaan kepada Tuhan, kesederhanaan dan kerajinan. Dengan mengamalkan puja ini, penganut Hindu bukan sahaja mengukuhkan hubungan mereka dengan Tuhan tetapi juga membentuk sikap yang positif, sederhana dan rajin dalam kehidupan seharian mereka. Berikut merupakan amalan yoga yang dilakukan oleh penganut agama Hindu. Om Shanti Shanti. Selepas melakukan yoga, penganut Hindu akan melakukan meditasi. Selain daripada puja, amalan yoga dan meditasi dalam agama Hindu bukan sahaja melibatkan aspek fizikal tetapi juga merupakan salah satu bentuk latihan mental dan rohani yang bertujuan untuk mencapaikan keseimbangan dalam kehidupan. Yoga berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu yuj yang bermaksud penyatuan antara tubuh, minda dan jiwa. Amalan ini telah wujud sejak beribu tahun lalu dan terkandung dalam kitab suci Hindu seperti Veda, Upanishad dan Bhagavad Gita. Dalam agama Hindu, terdapat pelbagai cabang yoga, antaranya ialah Karma Yoga iaitu yoga berasaskan perbuatan, Bhakti Yoga iaitu yoga berasaskan pengabdian kepada Tuhan, Raja Yoga iaitu yoga yang menekankan kawalan minda dan meditasi, serta Jnana Yoga iaitu yoga yang berasaskan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Salah satu aspek utama dalam Raja Yoga ialah meditasi yang dikenali sebagai dhyana. Meditasi merupakan amalan yang membantu seseorang mengenali diri sendiri, mengawal emosi dan mencapai kesedaran yang lebih tinggi. Dalam meditasi, seseorang akan duduk dalam keadaan tenang, menumpukan perhatian kepada pernafasan atau mentera suci dan membebaskan minda daripada gangguan luaran. Amalan ini dipercayai dapat mengurangkan tekanan, meningkatkan tumpuan dan membawa ketenangan jiwa. Selain itu, meditasi juga membantu individu mengatasi segala kemarahan, kebimbangan dan ketakutan, sekaligus membimbing mereka ke arah kehidupan yang lebih stabil dan harmoni. Amalan yoga dan meditasi dapat dikaitkan dengan nilai kesederhanaan kerana kedua-dua amalan ini mengajarkan seseorang yang beragama Hindu untuk hidup tanpa berlebihan dan tanpa terlalu bergantung kepada kemewahan material. Seseorang pengamal yoga memahami bahawa kejayaan sebenar dalam kehidupan bukanlah tentang harta benda, tetapi tentang keseimbangan dalaman dan kedamaian jiwa. Sebagai contoh, seseorang yoga yang mengamalkan yoga yang sejati akan memilih untuk menjalani kehidupan yang sederhana, berdisiplin dan tidak dikuasai oleh nafsu duniawi. Dalam kitab Bhagavad Gita, terdapat ayat yang menekankan kepentingan hidup yang sederhana dan seimbang. Iaitu ayatnya, orang yang mengawal pemakanan, tidurnya, pekerjaannya dan aktivitinya akan mencapai keseimbangan dalam kehidupan dan dapat menyingkirkan penderitaan, iaitu Bhagavad Gita ayat 6.17. Ini menunjukkan bahawa kesederhanaan adalah kunci kepada ketenangan jiwa dan kesejahteraan hidup. Selain itu, kesederhanaan dalam yoga dan meditasi juga dapat dilihat melalui cara pemakanan dan gaya hidup seseorang pengamalnya. Dalam ajaran Hindu, mereka yang mengamalkan yoga biasanya mengamalkan pemakanan vegetarian kerana makanan yang bersih dan sihat dapat mengekalkan keseimbangan tubuh dan minda.
Mereka juga dapat menghindari gaya hidup yang terlalu mewah dan memilih untuk hidup secara bersederhana dan penuh kesyukuran. Oleh itu, amalan yoga dan meditasi bukan sahaja membantu seseorang menenangkan fikiran dan meningkatkan kesihatan, tetapi juga membimbing mereka ke arah kehidupan yang lebih sederhana, tenang dan juga harmoni. Dengan mengamalkan yoga dan meditasi, seseorang dapat belajar untuk mengawal keinginan hidup dengan lebih bersyukur dan tidak terlalu mengejar kebendaan. Dalam dunia moden yang penuh dengan tekanan, amalan ini menjadi semakin penting kerana ia membantu individu menjaga keseimbangan mental dan emosi serta membawa mereka ke arah kehidupan yang lebih bermakna. Oleh itu, yoga dan meditasi bukan sekadar satu amalan kesihatan, tetapi juga jalan kehidupan yang berasaskan nilai kesederhanaan yang membimbing manusia ke arah ketenangan, keharmonian dan kesejahteraan jiwa. Seterusnya, perayaan keagamaan juga merupakan salah satu amalan yang sangat penting dalam agama Hindu. Jadi, perayaan seperti Pongal bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan dalam kalangan penganut Hindu, tetapi juga dapat membawa mesej yang sangat bermakna. Secara umumnya, apa itu Pesta Pongal? Pesta Pongal ialah merupakan pesta menuai yang diraikan bagi menunjukkan kesyukuran kepada Tuhan, khususnya kepada Dewa Matahari atau kita panggil sebagai Surya. Jadi, ianya bertujuan kerana untuk memberikan cahaya dan tenaga untuk pertumbuhan tanaman. Jadi, perayaan Pongal ini berlangsung selama 4 hari dengan setiap harinya mempunyai makna dan amalan tersendiri. Contohnya Bonggi Pongal iaitu hari pembersihan. Hari yang kedua Tai Pongal iaitu hari utama. Yang ketiga Matu Pongal, hari penyembahan lembu. Dan yang terakhir Kanum Pongal iaitu hari perjumpaan keluarga. Jadi amalan ini bukan sahaja sekadar satu upacara keagamaan, tetapi juga dilihat sebagai satu proses yang sangat mencerminkan nilai murni serta falsafah kehidupan dalam ajaran Hindu. Amalan dalam Pongal ini sememangnya berkait rapat dengan pelbagai nilai murni. Contohnya, nilai berterima kasih. Jadi, amalan utama seperti memasak Pongal sehingga melimpah dapat dikaitkan dengan simbolisme yang mendalam iaitu penandaan terhadap kemakmuran dan kelimpahan rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Dalam konteks sosial dan ekonomi moden, manusia ini semakin kehilangan hubungan dengan alam dan juga sering mengambil mudah sumber yang mereka miliki. Oleh itu, Pongal dilihat sebagai salah satu amalan berterima kasih iaitu yang berfungsi sebagai peringatan kepada manusia bahawa kejayaan dan kemakmuran ini bukan sekadar hasil usaha manusia semata-mata, tetapi juga bergantung kepada keseimbangan ekologi dan juga keberkatan alam. Jadi Pongal ini dapat mengajar manusia untuk tidak tamak serta menggunakan sumber alam dengan cermat. Seterusnya, terdapat juga nilai yang kedua yang dapat dilihat pada hari Matu Pongal iaitu hari ketiga penyembahan lembu, di mana lembu akan diberi penghormatan kerana peranannya dalam membantu pertanian. Jadi, dalam amalan ini, lembu akan dimandikan, dihiasi dengan bunga dan juga akan diberi makanan istimewa. Amalan ini menunjukkan kesedaran bahawa manusia ini tidak boleh bersikap dominan terhadap alam dan haiwan, tetapi harus menghormati serta menjaga keseimbangan ekosistem selaras dengan nilai moral yang telah saya pelajari iaitu nilai menghormati. Jadi, pada masa kini, eksploitasi terhadap haiwan dan ternakan sangatlah menjadi norma. Jadi, contohnya, dalam industri makanan dan pertanian moden pada masa kini, penggunaan pestisida, baja kimia dan peternakan intensif sering dilakukan tanpa mengambil kira
kesejahteraan haiwan dan juga kelestarian alam sekitar. Jika motto Ponggel ini diterapkan dalam konteks ini, ia dapat memberi kesedaran tentang pentingnya hubungan simbiotik antara manusia dan juga alam. Secara kesimpulannya, berdasarkan amalan yang telah saya nyatakan, daripada segala perayaan, Ponggel ini sebenarnya mencakupi atau mengandungi pelbagai nilai murni yang sangat relevan dengan dunia moden kini. Termasuklah nilai berterima kasih, nilai menghormati dan sebagainya. Jika dianalisis dari perspektif etika moral, amalan atau perayaan ini dapat menekankan konsep deontologi iaitu tanggungjawab moral, juga menekankan utilitarisme iaitu kebaikan secara kolektif dan juga kesedaran terhadap alam sekitar. Selain itu, terdapat juga amalan lain dalam agama Hindu dan nilai murni. Pertama sekali, terdapat Abhishekam iaitu penyucian berhala. Penyucian berhala ini juga dikenali sebagai nilai kepercayaan kepada Tuhan. Abhishekam ialah amalan menyucikan patung dewa dengan bahan suci seperti susu, madu, air kelapa, yogurt dan air suci dalam kuil Hindu. Upacara ini bertujuan untuk menunjukkan penghormatan dan pengabdian kepada Tuhan sambil memohon keberkatan. Kaitan dengan nilai kepada Tuhan, amalan ini menggambarkan keimanan yang tinggi terhadap kuasa Tuhan kerana penganut Hindu percaya bahawa penyucian berhala adalah simbolik kepada penyucian hati dan jiwa mereka sendiri. Ia juga menguatkan keyakinan bahawa setiap perbuatan baik akan mendapat balasan yang setimpal daripada Tuhan. Seterusnya, terdapat juga Pitru Paksha, iaitu upacara penghormatan kepada roh leluhur yang mencerminkan nilai hormat. Pitru Paksha ialah upacara yang diadakan selama 16 hari dalam bulan lunar Bhadrapada bagi memperingati dan menghormati roh leluhur yang telah meninggal dunia. Penganut Hindu akan memberi persembahan makanan, melakukan doa dan menyumbangkan makanan kepada orang miskin sebagai tanda penghormatan kepada nenek moyang mereka. Kaitannya dengan nilai hormat, upacara ini menunjukkan penghormatan yang tinggi kepada ibu bapa dan leluhur, memperkukuhkan hubungan keluarga serta mengingatkan penganut Hindu tentang jasa dan pengorbanan nenek moyang mereka. Amalan yang seterusnya ialah Anadaham, iaitu pemberian makanan percuma. Amalan ini boleh dikaitkan dengan nilai baik hati. Anadaham bermaksud memberi makanan kepada orang yang memerlukan tanpa mengharapkan balasan. Amalan ini sering dilakukan di kuil-kuil Hindu, terutamanya semasa perayaan dan upacara keagamaan, di mana makanan vegetarian diberikan kepada semua tanpa mengira latar belakang agama dan juga kaum. Amalan ini boleh dikaitkan dengan nilai baik hati, iaitu Anadahanam melambangkan keikhlasan dalam membantu sesama manusia, menunjukkan sifat belas kasihan kepada mereka yang kurang bernasib baik, dan ia juga mengajar penganut Hindu untuk tidak mementingkan diri sendiri dan berkongsi rezeki dengan penuh kasih sayang. Amalan Hindu yang keempat ialah Goshala Seva atau perlindungan dan pemeliharaan lembu. Amalan ini boleh dikaitkan dengan nilai kasih sayang. Dalam agama Hindu, lembu dianggap sebagai haiwan suci kerana ia dikaitkan dengan Dewi Kamadino yang melambangkan kesuburan dan kebaikan kepada manusia. Goshala Seva ialah amalan menjaga dan melindungi lembu di pusat perlindungan khas di mana penganut Hindu memberi makanan dan menjaga kebajikan haiwan. Kaitannya amalan ini dapat dikaitkan dengan nilai kasih sayang. Amalan ini mengajar kasih sayang bukan sahaja terhadap manusia, tetapi juga terhadap haiwan dan alam sekitar. Penganut Hindu diajar untuk menyayangi dan menghormati semua makhluk hidup sebagai sebahagian daripada ciptaan Tuhan. Amalan yang seterusnya ialah Vivaha Samskara atau dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai upacara perkahwinan Hindu.
Vivaha Samskara merupakan upacara perkahwinan dalam agama Hindu yang bukan sekadar penyatuan dua individu tetapi juga perjanjian suci yang mengikat tanggungjawab pasangan terhadap satu sama lain dan keluarga mereka. Ia melibatkan upacara Saptapadi di mana pasangan berjalan 7 langkah bersama mengelilingi api suci sebagai tanda sumpah untuk hidup bersama dalam pelbagai situasi. Ianya sangat berkait rapat dengan nilai bertanggungjawab di mana perkahwinan dalam Hindu sangat menekankan tanggungjawab terhadap pasangan, terhadap keluarga dan masyarakat. Pasangan yang berkahwin berjanji untuk setia, saling menyokong dan memikul tugas dalam kehidupan berumah tangga. Amalan terakhir dalam agama Hindu ialah Holi atau kita panggil sebagai perayaan warna. Holi merupakan perayaan warna yang diraikan oleh penganut Hindu sebagai simbol perpaduan, persaudaraan dan kegembiraan. Semasa perayaan ini, orang ramai akan saling menyimbah serpuk warna-warni serta berkongsi makanan manis dan melupakan sengketa lama. Ianya sangat berkait rapat dengan nilai kerjasama di mana Holi ini sangat menggalakkan semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira perbezaan latar belakang atau status sosial. Ia menunjukkan bahawa persahabatan dan keharmonian lebih penting daripada perbezaan dan pertelingkahan. Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Setelah memahami amalan utama dalam agama Hindu, kita dapat melihat bahawa ajaran ini bukan sekadar mengenai penyembahan kepada Tuhan, tetapi juga membentuk akhlak serta moral seseorang. Setiap amalan yang dilakukan membawa nilai-nilai murni yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan memiliki nilai moral yang tinggi, seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan sejahtera. Sebagai masyarakat yang hidup dalam berbilang kaum, agama, penting bagi kita untuk memahami dan menghormati kepercayaan serta amalan orang lain agar dengan adanya sikap toleransi dan hormat menghormati, kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni, penuh kasih sayang dan saling menyokong antara satu sama lain. Inilah asas kepada kehidupan yang lebih bermoral dan beretika dalam membina sebuah peradaban yang sejahtera. Akhir sekali, konsep jiwa murni asas kecemerlangan insan bermoral mengingatkan kita bahawa kecemerlangan seseorang bukan sahaja diukur melalui kejayaan akademik atau material tetapi juga melalui kesucian jiwa, ketulusan hati serta kepribadian yang luhur. Dengan mengamalkan nilai-nilai murni seperti kesederhanaan, menghormati, kasih sayang dan berterima kasih, kita dapat membentuk diri yang lebih baik serta menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Kami berharap bahawa perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe.